Video yang korang tengok sekarang ni adalah daripada Holyland Venus Leaf Air. Aku record 4K 30fps. Kalau korang yang selalu buat live, kamera ni untuk korang. Selain untuk buat live, kamera ni pun sangat sesuai untuk korang buat konten. Contohnya sekarang ni aku tengah record terus daripada kamera ni sendiri. Kat tepi ni dia ada slot untuk korang masukkan SD card, boleh cucuk dekat dalam ni, and then korang just press je record terus. Semua setting korang boleh control melalui kamera ni sendiri, ataupun korang boleh connect dengan Holyland apps. Dekat dalam ni korang boleh control macam-macam benda, termasuklah dia punya ISO, white balance, shutter speed dan sebagainya. Dan yang bagusnya lagi, kamera ni juga dia ada autofocus dan tracking. Dan untuk autofocus dia pun memang sangat laju. Dia punya bokeh pun memang sangat-sangat cantik. So make sure korang save dulu video ni, nanti mudah untuk korang cari balik. So guys, ini dia Holyland Venus Leaf Air. Macam aku cakap pada awal video tadi, kamera ni guys memang sangat sesuai untuk korang yang suka buat live, lagi-lagi 4K. Dan untuk setup dia pun memang sangat-sangat simple, tak complicated langsung. Kamera ni dia ada sensor 1/1.3 inch, 50 megapiksel dengan aperture f1.05. Bokeh background yang sangat cantik, output pula boleh capai sehingga 4K 30fps, memang sharp. Dan untuk kamera ni juga korang jangan risau untuk pakai lama, sebabnya dekat atas ni dia dah ada dia punya cooling system tau. Korang nak streaming berapa lama sekalipun jangan risau, memang takkan ada overheat. Selain tu kamera ni juga didatangkan dengan skrin bersaiz 3 inci yang boleh flip 180 darjah. Nak live TikTok boleh buat vertical, nak live kat YouTube boleh buat horizontal macam ni. Lagi bagus nak buat live tanpa PC pun no problem guys. Korang just scan je QR dia, login account, terus boleh buat live direct daripada kamera ni sendiri tanpa menggunakan PC. Kalau korang nak buat live pakai PC sekalipun no problem, boleh pakai USB, sambung je terus dekat PC ataupun laptop korang. Kamera ni terus boleh jadi 4K webcam dan korang tak perlu pun nak pakai capture card. Selain tu kamera ni juga dilengkapi dengan banyak port, antaranya ada HDMI, LAN port, UVC, mikrofon dan juga AUX in. Contohnya kalau korang nak buat live ataupun record terus daripada kamera ni, untuk mikrofon korang just masukkan je receiver dekat type C ni, terus jadi audio input dekat situ. Seriously memang mudah sangat-sangat. Overall untuk Holyland Venus Leaf Air ni seriously memang aku recommend sangat-sangat. Dia punya design compact, nak pakai dia pun mudah, quality boleh dapat sehingga 4K 30fps. So kalau korang berminat nak dapatkan Holyland Venus Leaf Air ni, link aku ada sediakan.